Takut nak bawa kereta EV, range anxiety, itu selalulah kalau kita dengar kalau setengah-setengah orang takut untuk memiliki sebuah kenderaan EV. Tapi bagi saya, semua itu boleh dihapuskan sekiranya korang memiliki GWM Aura 07 ini. Saya Eriwan, selamat datang ke channel Motorcar. Dari segi konsep, model ini menerapkan konsep fastback retro moden yang mana nampak sedikit retro tetapi dia menggunakan ciri-ciri moden. Ramai yang kata kenapa bentuk ini sama seperti model Porsche sebab dia mempunyai bahu pada bahagian tepi ni. Yes, korang kena tahu designer untuk Aura 07 ini adalah X daripada Porsche. Jadi dia menggunakan reka bentuk daripada Porsche itu untuk buat kenderaan EV ini. Hood yang rendah, bahu yang tinggi semua membuatkan kenderaan ini nampak lebih sporty dan cukup unik bagi saya. Model ini didatangkan dengan ciri lampu yang cukup menarik kerana bahagian dalam ni nampak seperti kristal dan juga mempunyai lingkaran lampu DRL yang berfungsi juga sebagai lampu signal. Okey, pada bahagian tepi bawah ni dia mempunyai desain-desain yang melekuk, mempunyai ciri-ciri diamond dan pada bahagian bawah ni dikemasi dengan warna hitam dan juga warna krom. Bahagian tepi didatangkan dengan rim 18 inci. Korang kena tahu ini adalah variant long range. Untuk variant performance dia menggunakan rim 19 inci yang mungkin sedikit berbeza dari segi reka bentuknya. Tapi saya suka dengan reka bentuk rim ini sebab dia mempunyai kombinasi warna hitam dan juga warna silver. Okey. Ini adalah kekuatan untuk Aura 07 kerana dia menggunakan bingkai pintu frameless. Cermin ini bukan cermin biasa-biasa sebab cermin ini mempunyai 2 layer. So cermin ini boleh menyerap bunyi untuk masuk ke dalam ruang kabin. Apa yang membuatkan kenderaan ini lebih menarik, dia didatangkan dengan slope. So ini adalah kenderaan seperti kenderaan fastback. Bahagian bumbung, okey, bahagian bumbung korang kena faham daripada depan sampai ke belakang ini adalah kaca. Bahagian belakang nampak menarik tetapi sedikit pelik. Kau boleh tengok sendiri apa pandangan korang tentang desain macam ni. Tetapi bahagian lampu ni dia menggunakan lampu yang sedikit bujur dengan kemasan warna krom pada bahagian tepi dia. Untuk membuatkan kenderaan ini nampak lebih sporty, dia datangkan dengan spoiler aktif. Okey, boleh buka, boleh tutup ikut berdasarkan kemahuan korang. Dari segi reka bentuk, saya rasa ini adalah sangat subjektif. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tidak suka. Tetapi bagi saya, ada setengah yang saya suka, ada yang setengah saya tak suka. Saya suka adalah pada bahagian hadapan untuk model Aura 07 ini. Sebab kawan saya kata, wish, macam Porsche ya. Bila saya masuk dalam ruangan Aura 07 ni, saya boleh gambarkan ini adalah kenderaan yang cukup premium dan cukup mewah. Boleh nampak sendiri kebanyakan material yang digunakan adalah material lembut dengan nampak betul berkualiti. Dekat papan pemuka ni, material lembut. Tepi ni pun bahagian material lembut. Kerusi ni pun nampak mahal sebab menggunakan material yang sangat berkualiti. Bila saya duduk dalam Aura 07 ini, saya boleh gambarkan dia menerapkan ciri-ciri yang cukup minimalis. Tetapi walaupun dia menggunakan ciri yang minimalis, tetapi dia lebih menyenangkan sebab masih ada lagi butang-butang yang untuk saya kawal sistem penyaman udara pada bahagian tengah, dan ini untuk paling bawah adalah untuk tukar mood dia yang mempunyai 5 mood iaitu normal, well-being, eco, sport dan juga individual. Ciri-ciri yang ini saya boleh katakan dia masih lagi seperti kenderaan konvensional biasa dan tidak terlalu futuristik. Dari segi teknologi yang lain, okey, saya cukup kagum dengan untuk Aura 07 ini kerana dia menggunakan skrin infotainment bersaiz 12.3 inci dengan resolution yang cukup bagus dan mempunyai 3 bahagian meter, yang mana meter
bateri, kelajuan dan juga info yang berada belah kanan ni. Bersaiz lebih kurang 10.25 inci. So bagi saya ini adalah kombinasi yang cukup bagus dan senang untuk saya capai. Untuk bahagian tengah ni dia mempunyai satu saja cup holder, tetapi cup holder ni boleh kita tutup. So dia nampak lebih kemas. Kalau kita nak letak botol, dia tekan bawah, so letak botol untuk bahagian tengah ni. Cuma ada satu saja. Okey, korang perasan tak lubang yang ini? Okey, lubang yang ini sebenarnya adalah untuk letak telefon. Pada waktu yang sama, ini juga adalah tempat untuk pengecas tanpa wire. Pada bahagian bawah ni pula, okey, dia datang dengan tempat ruangan simpanan dan mempunyai 2 soket USB dan 1 soket 12 volt. Tempat duduk belakang bagi saya dengan ketinggian 163 cm masih lagi selesa. Ini adalah tempat duduk saya tadi. So lebih kurang lebih sejengkal untuk kelegaan ruang kaki, tetapi bahagian kepala ni kat sini pun dah nampak mempunyai ruangan yang sedikit sempit. Tapi untuk ketinggian yang lebih tu saya rasa mungkin sedikit rasa terseksa. Tetapi yang membuatkan kedai ini nampak lebih best kerana dia mempunyai bumbung yang mempunyai cermin yang cukup besar pada bahagian atas ni. Untuk cuaca panas di Malaysia ni jangan risau sebab kenderaan ini didatangkan dengan sistem penyamaan udara untuk bahagian belakang. Tetapi yang membuatkan kenderaan ini nampak lebih best, pelapik kaki ni seperti kapet dekat rumah. Berdasar pengalaman saya memandu Aura 07 ini, saya tidak rasa pun untuk rasa takut untuk pandu EV. Orang kata range anxiety. Sebab dia, kapasiti bateri untuk model ini berkapasiti 83.5 kWh. Bila saya dapat kenderaan ini daripada pihak GWM, kapasiti bateri dia adalah lebih kurang 95%. Dan jarak pemanduan untuk model ini lebih kurang 540 km. Sekarang bateri pun kurang daripada 50% dan jarak itu 279 km. Dari segi range anxiety, model ini boleh hapuskan range anxiety yang mana takut untuk bawa kenderaan EV. Bagaimana pula dari segi performance? Model ini memiliki 204 horsepower lebih kurang dan 340 Nm of torque. Adakah kenderaan ini kurang prestasi? Saya rasa tidak. Sebab bila saya tekan pedal minyak, percutan dia, power dia masih lagi ada. Saya pun boleh dikatakan memandu laju untuk model Aura 07 ini. Lagipun kelajuan maksimum dia lebih kurang 170 km sejam. Bagi saya kelajuan maksimum ni adalah sangat subjektif. Korang nak pergi mana bawa pandu laju-laju dalam sekitar KL ni? Tak sempat pun korang nak penjut sampai 170. Dari segi pengendalian, yes, kenderaan ini ada sedikit kekurangan dan ada juga dari segi kelebihan. Okey, kat mana kekurangan dia tu? Okey, kekurangan dia bila saya layan selekoh pada kelajuan yang cukup tinggi. Kereta ini bagi saya tidak boleh menampung dengan kelajuan itu sebab belakang dia rasa sedikit goyang. Tapi kena faham, walaupun kenderaan ini bergoyang, bila lalu jalan yang lurus, jalan yang tidak rata, Aura 07 ini memberi satu kelebihan yang mana dia rasa betul-betul comfort dan cukup selesa. So untuk penumpang hadapan ataupun penumpang belakang, kat sini adalah kelebihan ataupun key utama untuk Aura 07 ini. Untuk mengecas Aura 07 ini dia ada dua, AC ataupun DC. Untuk AC ni, yang ini paling best sebab dia boleh menampung kapasiti pengecas tu sehingga 11 kW. Cuma untuk pengecas pantas itu DC dia agak kurang sikit kerana maksimum dia hanya 88 kW saja. Dari segi ciri keselamatan, bagi saya kenderaan ini memang best, memang betul-betul selamat. Dia mempunyai sistem adai yang lengkap. Jika korang seorang yang tak suka pakai tali pinggang keledar, yang ini betul-betul ciri yang selamat. Sebabnya kalau korang tak pakai tali keledar, walaupun korang dah masuk gear D, kenderaan ini tidak boleh bergerak. Bagi saya, ini adalah salah satu untuk mendidik korang pakai tali pinggang sebelum memandu.
Nak pakai kenderaan EV ni tidak perlu takut sebabnya dia di cover dengan warranty, pelbagai warranty. Sebagai contoh, untuk warranty kenderaan ini cover sehingga 6 tahun ataupun 150,000 km. Manakala untuk motor, bateri, unit kawalan motor elektrik, dia cover sehingga 8 tahun ataupun 180,000 km. Dari segi harga, dia dijual bermula 169,800 untuk model long range ini. Tetapi model ini lagi murah berbanding Tesla Model 3 ataupun BYD Seal. So, apa pandangan korang tentang GWM Aura 07 ini? Korang boleh tulis pandangan korang tentang model ini di bawah. Sampai di sini saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton channel Motorcar. Assalamualaikum dan jumpa lagi.